Mana? Oh, okey okey. Ular Dia sawah. pagi datang 6.30 lagi masuk balik. Datang. Betul. Oh, ini tempat dia. Hutan ni. Ini tempat dia ni hutan. Mana nampak ni bang? Tu. Besarnya. Awak baru keluar dari hutan ke? Hmm? Sama ni. Ini hilang. Demoknya. Kau makan apa? Okey kan? Kau pegang kan? Kencing. Gemuk. Zam bawa pergi sana. Sudah orang, dia pergi ambil. Boleh tangan. Tapi dia boleh tangan. Kemana kita nak pergi masuk ni? Dah aku tengok dalam lokal ya. Ui, ada geliga gila. Okey, hari ni saya nak buat kelas ular. Cara-cara tangkap ular. You kena tangkap kepala dulu. Kalau takut jangan buat. Kena ada berani. Mana aku ni? Ha? Satu tengah cari. Kalau tengok memang tempat dia lah. Dia keluar nak cari makan. Nak cari kucing ke. Tapi kalau saiz macam ni, budak pun dia boleh beli tahu. Okey. Ambil gambar. Sebelum dia masuk dalam karung. Jangan panik. You semua sudah selamat. Siapa nak pegang, boleh pegang. Aku kurang je geling. Dia ambil bunyi ni. Ada. Oh, pagi dah ada sekolah. Zam, kau mau masuk kepala dulu ke? Okey. Kepala dulu lah. Okey. Susah. Bang, dekat ni bang dapat rumah. Macam ni ada book ke? Sok lagi. Sana sini bunyi tu. Sekejap, apa. Okey, kak. Kita sebelah sini lagi. Ada tadi tak? Ada tadi tak?
Ha? Okay, okay, class dismiss. Okay, class dismiss, class dismiss. Boleh tidur. Tengah tunggu. Hei, mana? Hah? Hah? Oi, Kita punya senjata. Tinggal je no. okey okey. Kelas boleh bersurai ya. Semua sudah selamat.